Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, sekarang Abi berada di Bukit Pelindung, Kuantan, di mana Abi datang kat sini nak merungkai satu kisah misteri yang orang kata dekat sini ada berlaku kejadian aneh dan penampakan satu sosok yang sangat seram. Jadi stay tune. Okay guys, apa yang Abi dengar cerita orang-orang kat sini, dia orang mengatakan bukit ni banyak berlaku kejadian seperti orang bunian dan hantu-hantu yang dia orang nampak lah. Jadi Abi tak berani nak cakap sebab sekarang ni Abi memang berada di bukit ni. Kalau korang tengok keadaan bukit-bukit ni sangat menyeramkan guys. Stay tune, kita jumpa kejap lagi. Ada benda Abi nak tunjuk pada korang yang mengukuhkan lagi dakwaan orang kat sini, mengatakan banyak penampakan yang terlindung di sebalik bukit ni. Sekejap guys. Okay guys, sekarang Abi berada di Bukit Pelindung, di mana kawasan ni mengatakan banyak cerita-cerita mistik yang korang akan saksikan sekejap lagi, yang kita orang akan jumpa kesan-kesan pendapatkan satu sosok misteri. Mungkin Abi takut nak cakap, katanya kuntilanak guys. So stay tune, korang saksikan sekejap lagi. Okay, bye bye. Okay guys, masa Abi tengah mendaki ni, tiba-tiba ada suara yang sangat menakutkan yang berada di pokok tu. Abi tak nampak. Kalau korang nampak, sila komen guys. Sekarang Abi tak nampak apa yang ada kat pokok tu. Harap tak ada apa-apa lah. So hello guys. Ini owner yang anak buah Abi yang berada di Kuantan. Dia menceritakan kat sini ada satu penampakan yang nyata, iaitu harimau. Tapi memang ada kes daripada sumber-sumber orang lah, pernah ada penampakan tiger, harimau Malaya kat sini. Tapi sekarang tak tahulah, dia dah lari kot. Okay, lepas tu okay. Tapi penat sikit lah. Yang Kak Yu cakap ada nampak baju warna putih tu. Oh, tu kita kena datang maghrib. Kan, sebab sekarang kita datang siang guys. Sebab kita orang bawa budak-budak kecil, kita takut benda-benda yang tidak diingini berlaku. So Abi banyak bawa guide ni. Ni salah seorang yang ada ilmu penuh di dada lah. Katanya dia boleh nampak macam-macam. Tapi Abi tak nak tanya lagi. Nanti kita turun nanti, biar kita tanya dia apa yang dia nampak. Stay tune guys. Okay, bye-bye. Okay guys, Abi dah nampak satu benda mistik. Abi rasa bukan manusia yang buat. Benda ni kalau dipikir logik akal manusia, memang tak akan berlaku guys. Korang saksikan. Batu ni berdiri sendiri guys. Korang tengok sendiri keadaan pokok, keadaan batu ni. Orang tu cakap kalau batu ni terjadi macam ni, ada benda-benda yang kita orang dah rasa risau, seram, sejuk sekarang ni.
walaupun siang hari. Kita pergi tengok. Ada lagi satu kejadian aneh di depan sana, yang mungkin benda yang kita nak tengok tu lah. Okay guys, Abi dapat makluman daripada abang-abang paranormal kita yang pernah datang ke sini buat mencari dan merungkai kisah misteri dekat Bukit Pelindung ni. So dekat sini katanya ada satu penampakan yang Abi rasa agak sangat seram guys. Kalau korang tengok bentuk dia tu kan, macam apa guys? Dibina untuk bentuk apa? Kalau korang cuba fikir. Yes, betul. Macam rumah bunian guys. Guys, korang nampak tak apa yang Abi nampak tu? Macam bentuk busuk kan? Rumah Hanai. Jadi ceritanya orang kat sini dulu, itulah rumah-rumah kediaman makhluk-makhluk halus yang berada di Bukit Pelindung ni guys. Tapi tak suruh korang percaya, tapi korang kena datang sendiri dan merasai keseraman ni guys. Ika ada nampak apa-apa tak? Kau nampak guys. So kalau korang tak percaya, korang boleh datang ke Bukit Pelindung ni, saksikan keajaiban dan kemeremangan bulu-bulu roma korang. Okay, satu lagi yang Abi nak share dengan korang. Kalau korang tengok ini apa guys? Bentuk tangga kan? Inilah jalan orang-orang bunian lalu. Ni tangga dia. Siang hari memang kau nampak macam biasa kan? Tapi sebenarnya kita tak nampak di sebalik apa yang ada dalam hutan tu guys. So ada dua tangga kat sini. Itu mungkin tu tangga VIP. Yang ni untuk tangga rakyat biasalah. Untuk makluman korang juga, orang-orang bunian kat sini, diorang ada telco punya talian untuk berhubung dengan kaum-kaum dia di luar lah. Ini pihak yang berwajib pasang untuk diorang supaya diorang boleh senang berhubung. Ini Abi terangkan dapat maklumat daripada orang ramai lah yang datang dekat Bukit Pelindung ni. Yes guys, satu lagi guys. Kalau malam dia hidup guys. Korang pasti scan. Bentuk dia macam gajah. Korang perhatikan kan? Katanya orang di sini mengatakan malam-malam benda tu hidup dan boleh berjalan mencari tebu untuk dimakan. Sangat seram guys. Kawasan dia tu sangat vibe dia tu, dia rasa macam ada aura yang kami nampak ada kelainan di sini guys. Apa? Okay guys, Abi dah sampai ke puncak. Untuk pengetahuan korang, ada satu rumah terbengkalai di sini guys. Orang kat sini mengatakan selalu bergegar pada jam pukul 12 malam. Katanya bergoyang-goyang lah, bergegar. Jadi inilah kawasan puncak yang paling tinggi sekali yang kita berani naik. So kita tak berani lah nak lebih lagi sebab kita orang dah bawa budak-budak kan. So kita berhenti kat sini je. Tadi Azni macam menjerit. Hah? Mana? Apa yang Azni nampak tadi sebenarnya? Memang menyeramkan. Saya pun tak sangka saya nampak. Tapi tak boleh cerita dekat sini lah. Nanti kita balik rumah Yes. cakap.
Sebab kita orang masih lagi berada di hutan ni, kita orang tak boleh cerita sembarangan lah kan. Takut nanti, walaupun siang hari guys, tapi suasana dia sangat menyeramkan. Inilah tempat tadi yang bercakap Maxis untuk disediakan oleh pihak kerajaan kepada orang-orang bunian. So guys, apa yang Abi dapat maklumat, ini kain tali pocong guys, dekat sini. So Ika, apa yang Ika nampak tadi? Berbagai benda tadi nampak tapi tak berani cakap. Sebab Sebab kita orang tak berani nak cakap lebih-lebih sebab kita orang berada di atas bukit. So keluar bukit mungkin kita orang boleh cerita lah kan. Post apa namanya? Post hiking nanti. Sebab kita orang takut tak jumpa balik jalan keluar. So Ika nanti Ika komen pula apa yang Ika nampak. Tadi Ika yang nampak ni guys, tali Mana buat gambar TikTok saat ni? pengikat pocong guys. Sangat seram guys. Abi tak berani cakap apa. Okay, stay tune, bye bye. Okay guys, Abi rasa setakat ni saja video Abi untuk hari ni. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa on notification korang supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. On loceng tu guys. Baru korang tahu yang video Abi ni ada je upload yang baru kan. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen. Kalau korang nampak apa-apa benda-benda yang mistik, korang komen. Okay, bye bye.